Selamat petang semua. Ni Mike daripada Blue Green Motorworks. Ni ada E84 X1 dengan enjin N20. Owner datang untuk tukar timing kit dia lah. Masa kita buka ni, nampak ni. Ni yang kita jumpa. Ni serpihan dia kecil-kecil, patah. Masih biar baik lah. Dia belum patah habis lagi ni. Mileage dia 100 lebih. Tak pernah tukar. Ini barang original. Kebanyakan daripada kita punya customer semua selalu pilih barang original. Dia faham betapa pentingnya barang ni. Balsam dia pun dah agak buruk juga. So kita akan gantikan dengan jenis alloy. Inilah jenis alloy yang kita guna. Mekanik kita hari ni Faisal. Ya Faisal. Assalamualaikum guys. Okey, ini valve cover dia tadi saya dah buka. So saya nak cuci, saya nampaklah dia punya cover dia ada crack dah, pecah. So baik tukar yang alloy punya lah. Jadi tahan lama. Biasanya dia akan reput, dia akan pecah, dia akan warp. Warp maksudnya dia tak lurus lagi dah, dan dia ganti gas sikit pun dia akan leak balik. Maka kita akan, tapi lagi satu, kita pun nampak valve cover ni pun pernah ditukar. Ni marking barang second hand ni. So kita akan recommend dia tukar valve cover lain lah. Mungkin pakai alloy juga. Okay guys, sekian.